Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam laku maju jaya, rakyat bahagia menghabis dunia. Baik, syukur alhamdulillah kehadrat ilahi. Bulan Ramadan sedang menginjak pergi dan kita akan menyambut hari Lebaran iaitu bulan Syawal. Semoga kita dapat melaksanakan ibadah sepanjang bulan puasa dengan penuh ketaatan dan kita mendapat pahala yang sewajarnya, insyaAllah. Baik, dalam kita merayakan Aidilfitri yang bakal menjelang, anak-anak semua diingatkan supaya menjaga keselamatan diri semasa berada di rumah dan juga semasa menjalankan aktiviti perayaan. Pada yang balik kampung, saya ucapkan selamat balik ke kampung halaman, menemui sanak saudara, tetapi jagalah keselamatan. Mandulah berhati-hati dan semoga selamat sampai ke destinasi. Yang merayakan yang tiada kampung, yang merayakan Raya di Melaka, selamat berhari raya dan juga semoga hari raya yang kita raikan ini membawa keinsafan dan kesyukuran kepada kita semua. Itu saya, Pengetua SMK Adiputra, mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin kepada semua warga SMK Adiputra.